Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam program Bicara Pusaka. Saya rasa ini siri yang ke-8 rasanya. Dan untuk sesi pada hari ini kita ada tetamu jemputan ya, yang mana kita akan membincangkan sedikit mengenai latar belakang beliau, pengalaman beliau menguruskan harta pusaka apabila beliau kehilangan suami beliau yang merupakan seorang yang mualaf. Jadi hari ini kita nak bincang dan juga nak dapatkan maklumat sikitlah yang boleh membantulah. Jadi bersama saya hari ini adalah Puan Nabilah binti Saidun. Selamat datang Puan Nabilah. Terima kasih Encik Syah jemput saya. Sama-sama. Jadi sebelum kita mulakan sesi perbincangan mengenai perancangan pentadbiran pusaka ataupun sikit sebanyak mengenai latar belakang pengalaman seorang yang mualaf Jadi saya pun kenal jugalah dengan arwah Motar iaitu suami arwah Tuan Motar iaitu suami kepada Puan Nabilah ni. Jadi sebelum tu kita mulakan majlis, kita mulakan dengan memberi kita Al-Fatihah lah untuk beliau, insya-Allah. Semoga beliau digolongkan bersama orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum kita mulakan sesi seterusnya lah mengenai pengalaman Puan Nabilah, boleh saya tahu sikit sebanyak siapa dia Puan Nabilah ni sebenarnya? Dan juga mungkin kena dekat sikit mic. Puan Nabilah tarik sikit, tak apa tarik. Tarik macam ni. Okey. Boleh saya tahu sikit mengenai latar belakang Puan Nabilah, asal mana dulu? Lepas tu sikit sebanyak pasal pendidikan sikit ke, pelajaran dulu, kat mana belajar? Boleh Puan Nabilah? Boleh. Okey. Okey, saya nama Nabilah Saidun lah. Nabilah binti Saidun nama diberi. Okey, saya sebenarnya berasal daripada Terengganu, Kuala Terengganu. Oh, Terengganu. Ya, saya asal daripada Kuala Terengganu, Encik Syah. Kuala Terengganu. Saya tak pernah terasa pula awak orang Terengganu selama ini. Okey, orang Terengganu. Okay. Ya, betul. Saya memang asal daripada Terengganu. Saya boleh cakap je Terengganu sebenarnya, tapi kena jumpa geng macam tu. Tapi ada lagi benda tu. Okey, jati diri kita ada lagi. Tapi saya dah menetap, dah berhijrah dekat KL ni dah lama, agak lama. Saya rasa sejak saya belajar. Okey, memandangkan tadi cakap pasal pendidikan juga, sebab saya belajar di Universiti Malaya. So sejak tu saya dah masuk KL sampai sekarang. Budak pandai lah ni. Tak ada. Kalau Malaya ni UKM, UM ni orang pandai, budak pandai biasanya. Dia tak tahulah. Itu orang cakap tu tempat jumpa jodoh dengan arwah kot. Jumpa dengan arwah. Ya Allah. Menarik tu. Okey. So di UM ambil jurusan apa tu? Okey, saya dekat UM saya ambil jurusan sains, pure sains fizik lah. Pure science. Sebab saya memang suka sains dulu masa sekolah. Okay, sains memang saya suka. Lepas tu masuk universiti, tak tahulah kenapa saya pilih fizik tu. tapi bila masuk tu susah juga sebenarnya course tu, tapi tak apalah, layan je. Tapi alhamdulillah saya survive, so dapat grade lah dekat situ, dekat Universiti Malaya. Okay, masa berjumpa dengan arwah pun khususnya sama? Okey, cerita dia sangat-sangat best sebenarnya. Arwah ni saya jumpa dia first day saya masuk UM. First day? Ya, first day lagi. Pendaftaran? Ya, masa pendaftaran. Dia adalah senior. Dia gap dengan saya 5 tahun. Jauh. Ya, jauh. Tahun, saya tahun pertama, dia tahun kelima. Dia tahun extend masa tu. Lepas tu, and then saya masuk UM, jumpa dia as FESI lah masa tu. Facilitator lah. Okay. FESI. Lepas tu first day memang kebetulan dah nak kata jodoh tu kan, rahsia Allah kita tak tahu kan. Memang first day tu saya dah jumpa dia, dan dia kebetulan dia jaga group saya lah kan. Kita dah bagi-bagi freshie kan, group kan, dan dia adalah freshie yang jaga group saya. Dan tak tahulah kenapa, memang masa tu kita orang pun macam bila kita flashback balik, kita ingat lah dia pakai baju apa, saya pakai baju apa, semua kan. Okay, and then tapi tak ada apa-apa pun berlaku, just kenal as senior junior je masa tu dengan arwah dekat Kolej Kediaman tu. Kalau jumpa pun hi bye je lah. Okay, sampai kita orang jumpa balik saya tahun ketiga lebih kurang saya rasa saya tahun ketiga kot dekat UM. Dia dah grade? Dia dah grade masa tu kan? Okay, saya jumpa dia balik, kita orang contact balik lah. Contact tu macam secara tak sengaja pun, tak ada apa-apa reason pun, dia just Assalamualaikum macam tu je. Masa dia cakap Assalamualaikum tu,
saya pun jawab lah. Masa tu saya tak ada contact number dia. Saya jawab Waalaikumsalam. Lepas tu dia jawab. Dia kata, ingat saya lagi tak? Saya kata tak ingat siapa ni. Lepas tu dia kata ni Abang Mok. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya duk fikir, saya tak kenal orang lain selain senior Mok. Sebab dulu kalau Chinese dengan selain non-Muslim lah. Biasa kita kalau senior tu kita panggil senior kat depan. Senior Mok macam tu. Sebab dia nama Chinese dia adalah Mok Zuan Hong. Okay, so kita panggil dia Mok Zuan Hong. Mok Zuan Hong. Surname dia adalah Mok. Okay, so jadi memang saya panggil dia senior Mok. Tapi bila masa tu kita orang communicate, dia cakap Abang Mok, saya teringat dia je. Saya kata, ni senior Mok dulu ke? Dia kata, ya saya. Lepas tu saya macam, dia cakap Assalamualaikum tau. Betul. Masa tu, lepas tu saya kata, tapi saya tergamam kejap. Lepas tu, lepas tu dia explain, actually saya dah convert 2 bulan lepas. 2 bulan lepas dia convert. Actually hari ni berapa bulan lah? Hari ni 4 kan. Sebenarnya lebih kurang masa tu saya ingat lagi kita orang start chatting tu, start bermesej tu 6 Disember masa tu. Tahun 2009. 2009. So itu start moment lah yang kita orang berkawan balik. Dan lepas tu, and then dia cerita lah, sebenarnya dia tak grad pun UM tu. Dia tahun kelima tu yang dia jumpa saya tu adalah tahun akhir dia dekat UM. The next year tu dia tak continue sebab dia ada first lah, ada satu paper yang banyak kali dia ambil, dia actually fail kan. Jadi that's why dia give up, dia keluar. So that's why, sebab tu saya cakap dengan dia, kalau kita orang bergurau, you memang duduk UM tunggu saya datang je. Sebab kalau lah kalau dia excellent, dia grad on time 4 tahun, tak jumpa. So 5 tahun sekadar dia jumpa saya. Lepas tu dia pun dah stop. Tu kadang-kadang tu kita orang kalau bercakap pun memang gurau-gurau kata, kalau saya cakap dengan orang pun, dia memang masuk UM sebab nak tunggu saya je. Memang dah jodoh Allah lah je tu. Jodoh Allah. Dia extend, jumpa pula kan. Betul. Sambung. Betul. Jadi maksudnya masa permulaan perkenalan tu memang dia belum Islam. Dia belum Islam masa saya masuk tu. Masa dia kontak balik berwhatsapp dengan saya 2009 tu, yang itu dia mengaku dia baru Islam 2 bulan lepas. Bulan 9 dia convert bulan 9, 3 bulan lepas. Masa tu saya contact dengan dia bulan 12, so 3 bulan lepas lah, bulan 9. Dia masuk Islam, dia masuk sendiri sebenarnya. Dia bukannya sebabkan orang lain ke, ada orang sebab kahwin ke, tak. Betul. Dia masuk sendiri. Memang totally different lah. Macam banyak yang saya jumpa mu'alaf, mungkin berkemungkinan dia memang nak masuk Islam, tapi sebab nak kahwin, berkenalan dengan orang Islam. Betul, kan? betul. Maksudnya dalam kes macam ini, dia memang masuk Islam dulu atas keadaan hati dia, lepas tu barulah berkenalan. Betul. I see. Alright, maksudnya kat sini perkenalan tu masa tu dia belum Islam. Lepas tu dia masuk Islam dulu sendiri. Barulah ada permulaan tu hubungan tu. Betul. Perkenalan. Betul. I see. Betul. I see. Menarik. Apa nanti kita cerita lebih lanjut pasal arwah. Nanti kita cerita lebih lanjut pasal dia. Jadi saya tahu sikit banyak pasal kejaya lah Puan Nabilah. Puan Nabilah sekarang saya panggil lah dia bersama dengan HM Corporation lah. Betul. Tapi your first job actually apa sebenarnya? Okay, lepas saya keluar daripada UM tu, saya grad tu, saya jadi cikgu sebenarnya. Saya cikgu, tapi cikgu ganti lah. Cikgu sains. Cikgu ganti lebih kurang setahun setengah juga. Saya kahwin dengan arwah lah lepas tu. Sebelum jadi cikgu ganti tu, saya kahwin dengan arwah. So alhamdulillah saya jadi cikgu ganti setahun setengah. Enjoy dengan kerja saya tu, cikgu. Sebagai cikgu, 2 sekolah saya mengajar SMK USJ 4 dengan SMK USJ 12. USJ 4, USJ 12. Betul. Saya rasa student saya pun dah besar dah kerja dah sekarang ni. Okay, so daripada tapi saya tak teruskan sebab kontrak dah habis satu. Yang kedua, saya pun dah fikir, arwah lah dia cakap, it's time lah you fikir for long term lah sebab career. Sebab itu job yang kontrak je kan. So that's why daripada situ saya arwah dia recommend saya masuk bidang takaful. So saya bermula di bidang takaful 2014. Teruslah masuk takaful. Masa mengajar lu mengajar apa tu? Mengajar sains. Sains lah. Sebab saya kan suka sains. Yes, suka. memang itu subjek saya suka lah. So maksudnya cikgu, lepas tu start bidang takaful lah. Yes, betul. Macam mana you ajar berapa? Ke tingkat sekolah menengah? Sekolah menengah. Sekolah menengah, tingkatan berapa you ajar? Tingkatan, mostly kebanyakan sebab saya ganti beberapa cikgu, 2 ke 3 cikgu. Mostly form 4, form 5.
I see. Science form 4, form 5 lah. Oh, tough tu. Tapi boleh cope lah, Alhamdulillah. Boleh. Tapi form 1, form 2, form 1 dengan form 2 saya rasa pernah ajar kot juga. Form 3 pun juga pernah ajar juga. Tapi mostly form 4 lah. Mostly form 4 lah saya ajar. Sebab nak jadi cikgu ni sebenarnya kan, saya ramai kat kawan-kawan cikgu kan. Saya dulu masa saya belajar bukan main lagi, dia muka ganas semua kan. Tiba-tiba jadi cikgu jujur. Ramai betul. Ramai kawan saya jadi cikgu sekolah rendah, sekolah menengah kan. Memang tak sangka lah. Tapi bila borak tu kan, saya macam I respect lah. Because you nak handle a group of people yang setiap tahun bertukar orang. Betul. Kan nak kena faham siapa dia, perangai dia macam mana pula kan. Kena pula jenis yang banyak songel kan. Betul. Sebab student zaman sekarang tak macam dulu. Betul. Kan. Saya dulu zaman saya dulu kena sebat, memang tak beritahu bapak lah. Kan. Zaman sekarang kena sebat kan, balik beritahu mak. Bayar kan. Kita dulu kalau kena sebat kan, cuba kena sebat, balik beritahu bapak. Memang kena sebat lagi. Jadi tak berani nak mengadu kan. Tapi challenge kat situlah sebenarnya seorang cikgu ni. Betul. Saya rasa sekarang ni lagi mencabar lah apa nama macam cikgu. Sebab saya pun ada kakak cikgu diorang tu kan. Saya rasa zaman saya tu dah mencabar sikit, tapi sekarang lagi mencabar. Betul. As teacher. Okay, alright. Okay, sepanjang karier dengan Takaful ni, ada tak satu-satu yang peristiwa atau pencapaian you yang you tak boleh lupakan? Pengalaman you ke, macam pernah macam ada tengah sebelum ni pengalaman dia buat satu customer tu last minute botol non-Muslim Chinese. Kita punya tamu jemputan sebelum ni Puan Mas kan, dia pernah ada pengalaman dia. Pengalaman dia kata dia buat satu masa PKP ada satu request. Dia satu kekurangan lah, kaki dia pendek sebelah. Jadi at last dapat juga terus dia punya Takaful approved by AIA dia kata kan. Jadi mungkin you ada pengalaman juga berhadapan dengan customer ke, ataupun pernah ada satu pencapaian you dengan arwah ke dari segi bidang Takaful ni yang tak boleh dilupakan. Okay, sebelum tu saya rasa sebenarnya 2014 tu saya join tu dengan Prudential dulu tau. Potential asyik. Dengan HM Code 2022. Tapi saya rasa saya tak nak highlight lah yang okay, boleh. Tak apa, nanti kita cut. Kita cut je. Okay. Alright. So pengalaman yang saya tak boleh lupa lah dekat sini. Saya cakap terus terang sejak 2014 saya jadi saya di bidang industri Takaful ni. First death claim saya adalah arwah sendiri, suami saya sendiri. Dan saya ada memang melaluinya lah. Memang saat yang sukar, tapi alhamdulillah semuanya smooth lah. So tapi itu adalah first client saya, arwah punya claim. Saya memang sejak masuk dalam industri Takaful ni memang saya doa kalau boleh kita tak naklah klien kita sakit, klien kita meninggal. Dan tak sangka 10 tahun saya dalam industri ni, klien yang pertama yang saya death claim adalah arwah sendiri. Arwah Muqtas sendiri. Ya betul. Dan tough. Betul. Memang tough lah, tapi perjalanan saya dekat sini mematangkan saya, buat saya lebih mudah untuk inilah accept benda ni, dan saya buat dengan smooth lah. Alhamdulillah. Dan tahun yang sama juga, kalau dia kata ada orang cakap apa Allah cakap kalau dia keluarkan hujan ada pelanginya, betul tak? Betul. So tahun 2024 arwah meninggal, di mana first death claim saya di sepanjang saya dalam career industri Takaful ni. Tahun yang sama juga, selepas itu tahun yang sama, Allah hadiahkan saya dapat capai title yang saya betul-betul dreamkan lah sejak kita masuk Takaful. Sebab dalam Takaful, industri Takaful ni, Takaful insurance ni biasanya ultimate goal antaranya orang yang kerja adalah MDRT. So MDRT. Tahun yang sama saya dapat MDRT. Masih semua tak dapat sambut dengan arwah lah. Betul. Tapi tough lah, sebab yang first punya claim yang kematian ni adalah arwah sendiri. Betul. Yes, betul. Okay, tak apa, nanti kita masuk bidang tu. Kita cerita nanti selepas ini mengenai klaim-klaim ni semua. Okay, kita nak balik kepada you punya pengalaman ataupun you punya personal life lah kan. Actually kalau rutin harian you sebenarnya, boleh cerita sikit apa you buat? You ada berapa orang anak? Okay. Tadi saya tak ceritakan itu. Jadi, anak saya ada satu bersama dengan arwah. Kita orang dah kahwin awal, tapi anak tu dapat lambat sikit. So anak lelaki baru 4 tahun. So itulah bersama dengan anak lelaki lah, boy. Jadi permasalahan tak bersalah sebab saya nak ni balik kepada penonton yang tengah
Macam contohnya bila Puan Nabilah arwah ada seorang anak lelaki, dia bila terujuk balik arwah adalah mu'alaf kan. So Betul. ada adik-beradik arwah yang masuk Islam Tak ataupun tak ada? Tak ada. So maksudnya kalau kat sini, peristiwa kat sini, apa akan jadi, waris faraid pada arwah adalah Puan Nabilah sendiri dan juga sebanyak 1/8 dan juga anak lelaki sebaki balik sebagai asabah lah. So maksudnya tidak melibatkan orang lain. Jadi kerja tu senang sikit lah, mudah sikit lah pilih dia kalau nak buat pentadbiran pusaka dia. Betul Puan Nabilah. Betul. I see, okay. So anak sekarang dia umur 4 tahun lah. Betul, 4 tahun. Tinggal dengan Nabilah? Yes. Rutin saya pagi-pagi memang saya akan keluar pagi hantar di sekolah and then saya fokus kerja lah. I see. Ada hobi? Apa minat Puan Nabilah, apa hobi? Hobi? Hobi actually tak adalah hobi spesifik pun. Sama sekarang orang banyak main ni pickleball tak ada. Tak ada. Hobi saya rasa lah kalau saya fikir balik sekarang ni hobi saya mungkin saya spend masa dengan anak kot. Sebab saya akan cari, kalau saya rasa kalau masa kosong sikit, dia dah lari dah tahu. Sebab sebelum kita ada anak dengan selepas ada anak, lagi-lagi kita dah single kan. Kita fokus kat dia je. So kalau ada waktu masa kosong, lapang, memang saya akan fikir apa yang saya nak bagi dia happy. Nak ajak dia playground ke, indoor playground ke, main go-kart ke. So itu antaranya lah. Yelah, kita lah mak, kita dah ayah. So betul. Kena buat semualah. Betul. Dulu mungkin boleh bagi dua. Betul. Kan? Sekarang ni semua kena buat lah. Saya banyak ramai pengalaman saya dengan pelanggan-pelanggan yang single mother atau single parents ni memang dia punya cabaran dekat situ lah. Betul. Sebab dia lah yang nak kena jaga dia yang kena jaga jadi sebagai ayah, dia juga sebagai mak kan. Jadi itu di antara masalah bukan masalah lah, satu pengalaman baru yang you kena buat lah. Banyak benda nak cover. Betul. Okay. Alright, sekarang ni saya nak tanya sikit mengenai pengalaman Puan Nabilah lah dari segi pentadbiran pusaka lah. Sebelum tu kan saya tanya soalan juga pada Puan Nabilah lah. Ada tak pengalaman ataupun benda-benda yang experience yang you rasa lain daripada yang lain bila you berkahwin dengan seorang yang mu'alaf? Ada. Sebenarnya benda ni saya dah terfikir sejak saya kahwin dengan arwah lagi. Sebab kita tahu kita berkahwin dengan mu'alaf. Di mana dia punya waris dia adalah non-Muslim dan saya pun ada jugalah baca-baca pasal dia punya situasi, kami punya situasi ni agak, sebelum tu kita orang tak ada anak kan kita orang dapat lambat kan, tahun ke-8 macam tu kita orang baru dapat, saya baru pregnant kan. Okay, jadi saya daripada awal kahwin saya dah terfikir satu benda iaitu dari segi faraid. Sebab sebelum ni kalau tak ada anak, saya memang separuh yang saya tahulah. Separuh saya dapat bukan 1/2 1/4 kalau ikut faraid dia tempat tak ada anak. Lepas tu next, lepas tu pergi ke Baitul Mal. Yes. Betul. Saya ada baca benda tu dan rupanya dia pergi ke Baitul Mal sebenarnya. Harta arwah lah. Jadi masa tu sebenarnya saya pun memang masa along the way berkahwin dengan arwah tu memang kita, of course lah kita memang tak lambat dapat anak kan, tapi kita bukannya tak nak, tapi kita lambat kan. So memang memang selalu doa dengan Allah, memang saya minta anak lelaki. Sebab asabah dia. Yes, asabah. Sebab kita fikir asabah. Sebab kita nak memudahkan urusan. Kita tahu nanti complicated lah. Kita cuba, kita tak tahulah Allah nak menguji kita macam mana. Tapi alhamdulillah Allah memang mengikut apa yang saya minta. Alhamdulillah saya dapat anak lelaki. So itu sebagai asabah kami lah, antara kami bertiga. So kalau nak cakap challenge, itulah yang saya daripada awal kahwin lagi saya dah sebenarnya dah fikir pasal benda tu. Pewarisan lah. Yes, pasal pewarisan. Okey, lagi satu mungkin pengalaman jugalah, sebabnya bila kita berkahwin dengan seorang mu'alaf ni, sambutan hari raya ada 2 selalunya. Betul. So saya tak rebut saya tak rebut. Kita tak berebut. Hari Cina kita pergi sana kampung sama, tak ada masalah. Kita tak ada masalah. So cakap dengan mak, mak jangan risau. Tiap tahun saya memang akan balik. Tu kelebihan dia lah kan. So maksudnya bila Chinese New Year pun tak ada masalah lah kan. Betul, Chinese New Year kita balik sana lah. I see. Okay. Selepas kita dapat pasal arwah meninggal berapa bulan 16 hari bulan 2 2024. 16 hari bulan 2 2024 Tahun lepas lah. Almost 2 years lah, lagi sikit. Bila meninggal saja arwah kan, perkara yang kita kena fikir juga adalah
pentadbiran pusaka dia lah. Betul. Okey, bila meninggal apa perkara pertama yang you buat? Selain ambil CJ mati lah, for sure kita ambil CJ mati dulu. Kan? Boleh dari segi bagi kita nak tahu sikit pengalaman you dari segi untuk tuntutan harta pusaka ni. Betul. Boleh cerita sikit pengalaman Puan Nabilah selepas ambil CJ mati daripada Jabatan Pendaftaran Negara, apa next step lepas? Sebabnya untuk pemahaman semua ya. Puan Nabilah buat urusan pengurusan harta pusaka sendiri. Dia tidak melalui mana-mana syarikat amanah ataupun peguam. Dia membuat pentadbiran harta pusaka sendiri. Tu yang nak tahu sikit pengalaman Puan Nabilah tu. Betul. First apa dia buat lepas dapat CJ mati tu? Sebelum tu saya ada nak share sikit. Actually saya dekat sini dalam industri takaful ni, dan kita pun ada collaborate dengan ni juga Palladium. Jadi saya banyak sangat belajar daripada Palladium Trustee macam mana pengurusan, dan alhamdulillah juga atas kelapangan ilmu plus dengan ilmu kelapangan masa juga dari segi fleksibel kerja saya macam ni. Plus ilmu juga, itu penting itu yang menyebabkan saya rasa saya kuat untuk buat sendiri everything. Okay, sebab saya nak feel benda ni, saya nak tahu apa kesusahan dan kesenangan dia. Dan bila saya dah lalui benda ni, saya memang nak share dengan semua orang. Okay, saya memang dan ini bagi saya banyak benda yang saya sebenarnya cerita pasal arwah ni, pasal journey saya ni, saya sebenarnya nak bagi kira macam lebih kurang macam peringatan, pengajaran dekat ramai orang supaya boleh ambil apa nama? Ambil take note lah untuk mungkin akan berlaku benda yang sama kepada dekat luar sana. Okay. Okay. First sekali lepas arwah meninggal, apa yang saya buat, saya sorting dulu. Betul. Bab komitmen. Bab komitmen dulu. Sebab saya dengan arwah kita orang memang bersama dari segi financial tu kita bersama-sama. Dan dekat sini saya nampak dekat sini ada saya tak boleh nak cakap itu baik ataupun tak, tapi untuk situasi saya baik. Situasi saya baik iaitu saya dengan arwah kita orang memang berkongsi komitmen. Pendapatan yang kita orang dapat share dan kita orang bayar komitmen pun sama-sama. Jadi untuk situasi saya ni, bagi saya rasa saya tahu apa yang arwah hutang. Itu kat situlah. Tapi untuk situasi ni memang okey untuk saya. Tapi untuk dekat luar sana saya tak pasti. Mungkin ada yang lebih selesa untuk separate husband dengan wife kan, komitmen. Tapi kita orang combine lah. Untuk situasi saya dekat situ ada kesenangan sikit, saya tahu apa hutang dia. So first kali memang saya akan sorting apa komitmen dia, dan saya tengok apa yang saya boleh selesaikan dulu. Sebab saya kena tally juga dengan saya punya income. Betul. Itu semua benda saya kena ambil kira lah. Tapi kalau macam dekat luar sana, kalau yang dia separate, husband dengan wife punya financial, punya management, dekat situ mungkin ada kesukaran untuk korang lah, sebabnya dekat anda, sebab tak tahu apa yang husband hutang. Komitmen hutang dia. Ya, betul. Saya nampak kat situ. Saya tak cakap itu baik untuk ni, tapi mungkin kalau mereka buat macam tu, kalau anda yang buat macam tu, kena ada management yang luar untuk situasi macam tu. So first kali memang menjawab Cik Syah punya soalan, saya memang sorting dulu apa komitmen. Sebelum Cik Puan Nabilah sambung lah, saya nak share sikit. Saya satu pengalaman saya lah. Tuan pelanggan saya, dia income is husband punya lah, wife punya lah. Tapi all the bills dia split dua. Itu memang macam itulah. So kalau bil rumah tu, dia punya bil elektrik dia katalah RM150, dia akan bagi seorang RM75. So hujung bulan saya nampak lah dia dulu kerja dengan saya, tengok you buat apa? I tengah kira apa? Bulanan punya kos lah nak bayar. Habis kenapa you split tu? Ni husband I bayar, ni I bayar. Dia macam tu. So every single thing, rumah punya installment, every single thing dia akan bahagi dua. So the balance dia kata is up to my husband, nak enjoy lah. Tapi yang ni part ni kita dah masuk awal-awal untuk bayar. Dia kata that's how dia buat lah. Tapi kalau macam ni senang juga nak trace kan, sebab dia tahu yang half tu. Betul. Maksudnya dia kena cover full lah kalau anything happen. Itu the challenge tu bila tinggal seorang, bila you kena buat sorting lah. Betul, kena buat sebab sorting. Sebab dulu you ada dua income. Betul. Untuk cover all the cost, but now you ada single income nak cover dua cost. So challenge jugalah. Betul. So dah buat sorting semua tu, you settle dulu lah yang saya sorting dulu. Lepas tu kita tak adalah lump sum semua everything. Kita tengok apa yang kita boleh
boleh settlekan ataupun buanglah kiranya apa yang benda kecil-kecil tu benda kecil-kecil tu yang macam sekadar hutang kad kredit, apa-apa yang kecil-kecil tu, yang tu saya apa yang ada duit tu kita settle dulu benda kecil-kecil. Dan yang mana yang besar-besar, hutang besar tu especially rumah dengan kereta, so kita fikir apa yang tindakan kita kena nak ambil lah lepas tu. I see. Okay, lepas kita dah sorting semua, you settlekan hutang dululah. So hutang juga kan maknanya you punya duit sendirilah. So duit hibah. Join duit hibah. Okay. So masa you sorting sambil sorting tu, for sure arwah ada meninggalkan hibah takaful. So bila part you claim hibah takaful? Actually arwah dia ada daripada 2 company. Satu daripada company yang lama. Company lama tu dapat cepat lah sebab polisi dah agak matang dan dah lama. Tapi tak banyak sangat pun. Polisi yang tu. Yang tu dapat dalam 2 minggu ke 3 minggu macam tu duit dapatlah selepas arwah meninggal. So saya settle yang tu, duit tu yang tak berapa banyak tu, tapi adalah 100k jugalah. Okay, tapi tak banyak sangat lah. Okay, so yang tu saya settlekan hutang kecil-kecil dulu. So sebab saya nak kurangkan burden setiap bulan punya komitmen. Itu yang penting sekali. So antaranya kereta jugalah, sebab kereta pun dah lebih kurang dekat RM4,000 lah sebulan kan. So yang tu pun antara yang saya settle awal juga. Saya lamsam je sebab lagi pun baki pun tak banyak dah. Okay, sebab kita kena fikir income pun dah bukan income berdua dah. Datang hasil bekerja dua dah. Income datang daripada seorang bekerja. So dekat situ banyak benda yang ni. And then lagi satu, saya fikir saya ada buffer juga. Sebab di saat arwah meninggal tu kita fasa grieving. Kita fasa yang bersedih, yang saya tahu saya tak boleh fokus kerja, tapi alhamdulillah income saya okey, masuk jalan sebab saya industri yang agak fleksibel lah kan, tak perlu masuk office yang kena clock in, clock out kan. Jadi still masuk lagi income, tapi kita dah slow lah income kita. Bukan maksudnya tak ada increment yang baru lah sebab tak ada sale baru sangat kan. So tak ada bonus-bonus extra semua tu. Jadi tapi survive lah kat situ. So tapi saya memang struggle kat situ. Memang kita nak settlekan komitmen, nak kurangkan komitmen bulanan yang sekadar yang boleh je yang kita bertahankan. Ikut apa yang kita punya bajet kita pada saat itu. Okay, untuk lepas tu maksudnya you settle dulu claim dia lah. Settlekan claim dia semua. Ada satu lagi and then ada satu lagi claim arwah daripada company yang saya sendiri yang sekarang ni, iaitu AIA. Company ni mostly dia punya polisi dia below 2 years punya polisi. Yes. Then kena ada ada investigation lah. Of course. Saya dekat dalam industri ni saya berbesar hati untuk selesaikan benda tu sebab kita faham kan. Okay, saya memang faham pasal apa investigation ni sebab kita faham, sebab kita konsep baru, konsep duit orang ramai. Kita faham company pun dia nak telus, dia tak nak sewenangnya melepaskan claim tu untuk orang yang tak tepat. Jadi saya layan je apa investigation tersebut. Tapi dekat situ kena take note, memang buffer time lah dekat situ untuk dapat lebih kurang dalam, saya rasa dalam 5 ke 6 bulan, macam tu, 5 ke 6 bulan. So itu pun kira orang antara ramai yang cakap kira cepat lah juga. So bawah 2 tahun dia memang akan investigation lah, betul lah. Yes, betul. Saya tak terkecuali walaupun saya dalam industri company yang sama. Saya tetap melaluinya. Okey, selesai claim untuk hibah takaful. Okey, seterusnya nak buat kebenaran pusaka lah untuk dia kereta dengan rumah lah. Betul. So permohonan dibuat kat mana ya, Puan Nabila? Okey, rumah arwah, sebab dia asal-asalnya saya pergi pejabat pusaka dekat Selangor, dekat belah mana saya pergi? Sungai Buloh Ada bukan belah-belah sana sikit. Langat ke ada satu saya lupa dah, tapi saya pernah pergi situ satu kali, satu pejabat tanah pusaka kecil. Lepas tu dia kata, puan arwah punya harta dekat mana, dia kata macam tu. Saya kata kalau ikutkan secara atas geran nama tu, kalau rumah arwah satu je dekat Melaka. Dia tak ada tanah, tapi dia ada rumah satulah, sebuah rumah dekat Melaka.
Lepas tu kalau macam tu Puan kena pergi Melaka Melaka. lah. Dia cakap macam tu. Betul, dia cakap macam tu. Sebab dia ikut harta taklih kan. Betul. Dia ikut harta taklih. Jadi saya sebab di Melaka lah. Masa tu ialah saat yang masih kita grieving, saat yang kita masih dalam fasa untuk menerima keadaan kita. Jadi memang benda tu takes time jugalah. Saya tak adalah buat terus cepat sangat. Saya ambil masa juga, macam okeylah ambil mood dulu, balik rumah tengok kalau ada free, kalau ada mood balik kita susun jadual, kita tengok macam mana bila kita planning, bila kita nak pergi Melaka. So saya pergi Melaka lah selepas tu. Saya pergi Melaka, yelah kita tahulah dari segi masa dan juga dari segi kos juga kos pergi sana. Kos pergi sana. Lepas tu buang masa lagi pergi yang dekat sini punya pejabat tanah tu kan. So masa pergi Melaka, okey, kalau di Melaka kecil, masa zaman tahun lepas lah, kalau tak silap saya tahun lepas nak buka file online boleh kan? Betul. Online lah. Buka submission online. Semua online lah. Betul. Betul. Masa dia ada panggil file, lupa lah, buka file, lepas tu secara online submit semua dokumen semua secara online. Betul. Lepas tu dia akan panggil bicara pusaka lah. Bicara untuk perbicaraan. So you kena pergi anak lah. Betul. Sebab you sebagai anak saya tak ikut masa tu. Jadi pemegang atau pewakil kuasa juga pemegang mana tu anak lah. I see, okay. So selepas tu you buat permohonan untuk rumah dengan kereta je lah. Rumah dengan kereta. Okay, tenang. Lepas tu berapa lama dapat keluar surat kuasa tu? Lepas permohonan dibuat? Lepas permohonan lebih kurang 6 bulan macam tu lebih kurang. Lepas tu cerita saya ni agak simple sebab saya pewarisnya satu je. Betul. Lepas tu anak pun kecil kan. Betul. Dia tak boleh datang pun tak apa. Tak melibatkan family arwah kan. Jadi simple. So kita tak ada seorang. So kita atas aturan kita punya masa sendiri. Betul. Tapi kalau lebih daripada satu orang kita kena dia masa lah. Betul. Dekat situ kena buying time lah. Betul. Kalau ramai semua kena hadir, nak bicara kan? Hari tu seorang tak datang. Lupa pula nak buat surat wakil kuasa, tak boleh nak buat. Jadi you punya side much more easier sebab anak you sebagai wakil. Betul. Lepas tu you wakil you sendiri lah. Betul. Okey, lepas tu bicara pun seorang lah. Seorang je lah dengan pendaftar tu dengan pegawai tu dengan saya. Berdua je kat dalam bilik masa tu. Mudah. Memang banyak kali juga masa tu dia tanya, memang mak dia tak Islam sebab dia nak betul-betul memastikan lah. Ni tak ada waris lain. Betul. Itu penting. Sebab kami pun ada pengalaman juga, nak beritahu pada semua lah, pengalaman kami bila mana seorang tu dia mu'alaf, dia masuk Islam. Dia lahirkan anak lah semasa di Islam. Lepas tu tiba-tiba bila anak dia meninggal, kami dah buat pentadbiran pusaka dia. Anak dia atau menantu dia tak pernah jumpa mak dia. Yang bukan Islam tu, yang mu'alaf tu. Jadi kami ada challenge sikit lah sebab bila kita pergi ke mahkamah syariah, mahkamah syariah nak tahu semasa kematian pelanggan kami ni, adakah mak dia masih Islam atau tak masuk Islam ataupun dah bukan Islam. Sebab kami buat siasatan dia dah bukan Islam. Tapi masalahnya kita kena dapatkan juga tarikh bila dia bukan Islam. Jadi itu ada challenge juga lah, kami kena dapatkan maklumat tu bahawa bila mana masa dia meninggal dunia, adakah mak dia masih Islam ataupun bukan Islam. Itu di antara dua perkara yang kami challenge lah. Jadi itu untuk yang bukan Islam lah, pengalaman kami yang dia dah daripada Islam dan dia dah masuk bukan Islam balik lah. Jadi itu challenge dia. Okey. Jadi macam you menyesat tak ada masalah lah sebab cuma pegawai tu mesti seorang dia pun sendiri jugalah kan. Betul ke tak ada ke ada kan. Jadi tak apa mudah. Tapi one penting, pasal nama arwah tu, adakah nama anak tu dalam masa dah buat hamil dah? Rumah sudah. Perintah nama anak dalam tu tak? Rumah dengan kereta sudah. Kuasa tu keluar. Nama rumah tu ada nama Puan Nabilah dan juga nama anak. Nama anak tak ada sebab dia tulis apa pentadbir kau tak salah. Yalah, maksudnya you pentadbir pada anak lah. Yes, pentadbir. Jadi untuk tahu semua jugalah bila ada harta taklih ni atau hasil tanah lah bila berlaku kematian untuk anak-anak di bawah umur kan, dia akan masukkan juga nama dalam bahagian tanah tu dalam tu. Sebabnya dia hanya ada hak untuk memberi keputusan sama ada dia nak buat apa dengan tanah tu bila dia umur 18 tahun. Ataupun you boleh buat permohonan Alhamdulillah sebagai penjaga. Penjaga yang betul-betul lah dia ada mendapatkan perintah kan untuk dia mendaftarkan you sebagai seorang penjaga untuk you mentadbir on behalf of dia lah. Jadi macam sekarang you mentadbir lah. Tapi dia ada cakap tahu sebab actually masa perbicaraan tu berlaku, surat kuasa tu keluar,
masa tu actually rumah tu tak selesai lagi loan pada ketika itu. Tapi memang saya ingat dia ada pegawai tu ada cakap nanti puan kena datang lagi sekali tahu selepas hutang rumah tu selesai. Itu kot yang cik cakap. Ya, yang tu kan kena tahu nama anak. Sebenarnya saya ada satu lagi urusan yang saya tak selesaikan lagi sebab hutang rumah tu saya baru je completekan tahun ini. Sebab baki tak banyak sangat selepas tolak MRTT semua everything. Jadi sepatutnya saya kena pergi lagi sekali. Betul. Yang tu tidak mana akan masuk. Faham. Dia itu sebab anak tu berumur kan. Betul. Tapi kalau untuk macam saya nak share sikit macam untuk situasi macam ni kan, mu'alaf family bukan Islam, yang especially parents lah, mak ayah kan yang sepatutnya jadi waris dia. Arwah seorang anak yang baik. Okay, jadi dia aware mak dia tak dapat harta dia kan. Tak ada harta dia. Betul. Jadi dia pun memang allocate a part of hibah takafu tu untuk mak dia juga. Itu pun saya saya nak ingatkan semua lah pada terutama pada orang yang masuk Islam dan mu'alaf sebab sebagai seorang mu'alaf beragama Islam, ibu ataupun ayah dia yang bukan Islam tidak mewarisi harta dia mengikut hukum faraid. Kan? Jadi sebab tu kami banyak galakkan pelanggan kami yang mu'alaf ni, nombor satu, buatkan at least paling tidak ada wasiat. Sebab wasiat dia allow ataupun dia benarkan kita untuk beri sehingga 1/3 daripada jumlah harta kepada bukan waris faraid, which is mak bapak dia mungkin Islam boleh dapat lah 1/3, ataupun dia boleh buat hibah, ataupun dia ada hibah takaful, boleh bagi kepada mak ayah dia kan, walaupun dia bukan Islam, dia still mak bapak kita, ibu dan ayah kita. Dan saya sangat galakkan lah semua orang untuk buat perancangan awal supaya ibu dan ayah yang bukan Islam tu dapat juga bahagian daripada harta dia kan. Betul. Sebab tu kami banyak juga jumpa dengan persatuan mu'alaf kan, minta galakkan dia orang, kami buat talk dengan dia orang supaya dia orang bagi kesedaran supaya bila you masuk Islam bukan dia tak terputus sebenarnya you dengan mak ayah you, at least you have something untuk you bagi something. Sebenarnya saya rasa kalau kita buat macam tu sebenarnya kita dah as dakwah kita as Islam lah. Sebab kita menunjukkan Islam ni sangat harmoni. Betul. Dia sebenarnya undang-undang tu ialah dalam hukum faraid memang seorang bukan Islam tak dapat, tapi sebab tu kita diri sendirilah. Betul, diri sendiri. Kena ambil action tu untuk buat perancangan awal. Betul. Setuju. Okey. So maksudnya 6 bulan cuma tak tukar hak milik lagi lah. Kereta dah selesai dah. Kereta memang masa perbicaraan tu dia ada cakap lah, dia kata kereta dah selesai dah, hutang dia ada tanya saya kata saya dah selesaikan, saya guna duit hibah lah, hibah takaful. Lepas tu kalau macam tu saya serahkan kereta ni 100% kepada puan lah, dia cakap. Tak adalah melalui anak ke, tak ada bahagian. Dia kata yang ni 100% kepada saya sebab saya menyelesaikan outstanding kereta tu. Sebabnya macam kereta kalau tak 2 nama sebab je nama seorang. Faham. Sebab nama tak boleh ada dalam kereta, kenderaan tak boleh 2 nama. So ada 1 nama sajalah. So whatever portion tu, kemudian tu untuk cash mungkin you akan bagi kebahagiaan anak-anak tu dalam akaun amanah anak tu dia pegang. I see. Okay. Tapi challenge dia kat Melaka tu lah, sebab tempat yang jauh kan kita nak pergi kan. Yang tu challenge jugalah saya nak pergi ke sana. Berapa kali you pergi ke Melaka? Saya 3 ke 4 kali kot. Banyak kali juga. 3 kali ke 4 kali macam tu lebih kurang. Lepas tu adalah kena kena dapatkan ada satu urusan tu kena dapatkan ada satu saya lupalah term dia. Dia mesti diminta nombor 1 adalah pembuktian bahawa ibu dan ayah dia bukan Islam. Pada bukan faraid. Nombor 2, dia punya dokumen yang dia masuk Islam. Penting enggak? Nombor 3, biasanya itulah kalau dia kata mak dan ayah bukan Islam, dia nakkan pembuktian yang dia bukan Islam, dan dia yang dah masuk Islam pun nakkan pembuktian yang dia dah masuk Islam. Lepas tu tak ada apalah, tu anak-anak lah, nak ngantuk isteri lah, kat nikah. Ada satu yang saya pernah kan macam satu urusan ni pejabat tanah tu minta, lepas tu macam aduh leceh gila, saya kena pergi lagi sekali kan, kena buat pula ni apa ni carian rasmi. Carian rasmi. Jadi macam memang banyak kerja, sangat banyak kerja. Itu pun satu rumah je dah, atas nama arwah satu rumah je. Betul. Carian rasmi ni sebenarnya masalah ada satu lagi. Kalau you ada, katalah macam arwah ada satu rumah, tak ada masalah you buat sekali carian rasmi kat sana. Betul. Tapi kalau tadi kan arwah macam saya tu, customer saya dia ada tanah dekat Terengganu, tanah dekat Johor, tanah dekat Perak dengan Selangor KL. So kena pergi semua tempat lah. Dia tak ada satu pusat tapi sekarang dengan saya dah ada online. Tapi tak semua negeri yang dah ada online tu bersearch. Faham. Jadi boleh buat carian, yang mana yang boleh buat online tu boleh buat online lah.
Yang setengah-setengah negeri tu dia masih lagi dalam proses pembangunan sistem tu lah. Dia phase by phase lah, by state ke tak tahu lah. Tapi memang setengah-setengah negeri boleh. Tapi masih kena dia dengan setiap negeri tu tersebut lah. Masih kena deal. Masih lagi lah. Sebab undang-undang tanah sebenarnya jatuh kepada negeri. Bukan pada persekutuan lah. Faham. Okay. Tapi itu memang banyak urusan. Serius, memang banyak urusan. Saya rasa complicated jugalah sebenarnya. Tapi sebab saya ready untuk hadap benda ni. Sebab saya nak belajar dan saya nak tahu kesusahan dia yang saya boleh share dengan semua orang. Okey. Sepun kita dah sampai towards the end, tapi sebelum tu saya nak tanya sikit lah daripada Puan Nabilah kan. Saya nampak proses dia nampak lebih mudah disebabkan ada hibah takaful. Betul? Boleh Puan Nabilah cerita sikit, explain sikit apa kepentingannya kita untuk ada hibah takaful ni, especially macam situasi macam you hadapi bila meninggal suami. Okey. Sebab pada pengalaman saya minta maaf. Saya tengok kebanyakan orang yang ada hibah takaful ni, alhamdulillah proses kami buat pentadbiran pusaka dia lebih mudah. Saya kongsikan satu kes, ada pelanggan saya seorang ni, dia meninggal, dia berkahwin sama juga dengan pengalaman Puan Nabilah. Dia suami isteri, suami dia orang masuk Islam lah, mualaf. Bila suami dia meninggal dunia, masalah dia satu je, macam tadi kan, dia tak ada anak. Dia ada anak tapi dengan perkahwinan sebelum lah. Okey. Jadi dengan bila meninggalnya suami dia yang mualaf, nombor satu, suami tak ada saudara mara yang Islam. Dia seorang sajalah isteri. So nampak tak, dia akan ada bahagian pergi Baitul Mal lah kan? Jadi kami pun membantu dia lah, berbincang apa Baitul Mal semua lah. Tapi memang tak 100% pada dia lah, memang dapat Baitul Mal jugalah. Jadi dekat situ sebenarnya dia akan ada proses tu, dia akan jadi macam delay sikit lah. Sebab bila nak buat permohonan, you kena banyak proses lain. Nak buat notis pencarian, nak tutupkan satu sijil faraid kan. Jadi dia ada tidak sikit proses lah. Jadi macam untuk pengalaman Puan Nabilah, macam pengalaman saya ni juga, pengalaman saya ni, bila ada nasib baik ada hibah takaful, masalah dia sama juga sebenarnya dengan Puan Nabilah. Bila suami dia ambil hibah takaful bawah 2 tahun. So dia lambat lah. Ada lambat sikit lah investigation. Beberapa bulan tunggu dulu. Tapi alhamdulillah, sebab ada hibah takaful ni, dia dapat menyelesaikan banyak masalah. Sebabnya contohnya rumah, ada bahagian ke Baitul Mal, ada bahagian dia. Jadi dengan duit hibah takaful tu, dia boleh menyelesaikan bahagian tu kepada Baitul Mal. Jadi mungkin Puan Nabilah boleh cerita sikit pada semua, bagi sikit pesanan kepada semua, apa penting hibah takaful ni pada orang-orang, especially untuk kes kematian. Okay, actually saya rasa memang sangat penting lah hibah takaful ni, sebab dia boleh melengkapkan proses untuk pengurusan harta ni dan juga survival pewaris lah. Betul. Sebab saya mengaku sendiri sejak kehilangan arwah, macam saya cerita tadi, kita ambil masa yang lama untuk kita bangkit balik untuk bekerja. Tapi kira okey tau, saya ada income lagi. Okey, masa tu saya masih ada income, walaupun saya tak masuk office ke, tak jumpa new sale ke apa ke kan, tak dapat new sale, tapi still banyak benda, banyak urusan yang kita nak settlekan dengan duit. Okey, dan duit kalau macam lagi satu lah, saya nampak dia tak senang tau nak jual rumah tu kalau fikir balik. So that's why sebelum saya nak settlekan rumah tu, saya still kena bayar komitmen rumah arwah tu macam biasa setiap bulan. So survivor saya permulaan, saya kan nak kurangkan komitmen, jadi saya settlekan loan kereta, 2 buah kereta tu yang kami ada. So 2 buah kereta tu pun dah mencecah RM100,000 dah. So that's why yang tu saya, sebabkan ada hibah takaful ni, kita tak fikir panjang. Kita macam okay, ada duit, so settlekan part kereta. Lepas tu ada duit yang kita boleh allocate untuk bayar tiap-tiap bulan untuk rumah, selagi rumah tu tak settle lagi lah loan. And then lepas tu bila pengurusan harta pusaka, dia perlukan duit untuk bayar charge dekat pejabat tanah tu. Betul. Kan Encik Syah kan. So yang tu pun perlukan duit juga. Betul. Dan mencecah ribu juga, ada yang mencecah ribu. Jadi dekat situ pun tak ada kesukaran untuk saya since ada duit hibah takaful ni. So banyak benda juga yang saya guna daripada hibah takaful ni. Lagi satu, bukan sekadar dari segi kewangan yang kita kena fikirkan untuk hibah takaful ni, tapi dari segi emosi seorang balu juga. Betul. Saya boleh cakap di mana korang nampak saya berdiri kat sini boleh bercakap macam ni,
saya rasa saya empower by Hibah Takaful punya ni lah. Okay, yang dapat tu. Sebab apa yang saya buat masa lepas arwah meninggal tu, emosi kita memang sangat-sangat tak okey. Seorang balu saya faham. Saya buat apa yang boleh memudahkan saya, yang boleh menjaga emosi saya. Antaranya saya ambil new commitment, iaitu saya ambil helper dekat rumah lah, pembantu rumah. So itu perlukan duit juga. So tapi sebabkan kita dah ada Hibah Takaful kan, jadi kita tak ada rasa nak fikir panjang benda tu. Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk serial kali ni, di ke-8 ni. Jadi sebelum kita mengakhiri lah program hari ini, saya nak minta sikit Puan Nabilah sampaikan sikit pesanan kepada pendengar-pendengar semua, sama ada dari segi persediaan kita sebelum berlaku kematian ke, ataupun mungkin sebarang pesanan kepada yang balu-balu yang telah kehilangan suami ke, macam mana boleh you kongsikan you punya pengalaman you sendiri, macam you nak survive, nak hadapi semua ni kan. Jadi mungkin itu pesanan terakhir pada Puan Nabilah lah untuk siri kali ni. Okay. Ini memang part yang seronok juga saya nak share, sebabnya saya nak share apa yang saya boleh dapat daripada sepanjang saya melalui proses ni, melalui perjalanan yang baru untuk saya, title yang baru untuk saya sejak day one arwah meninggal. Alhamdulillah semuanya smooth, walaupun tadi saya ada share ada sikit lagi yang belum saya terusan pasal rumah tu, tapi apa yang saya nak share dekat sini, nak menekan kat sini, sebab sepanjang proses ni berlaku, saya buat sendiri ni, memang saya berfikir what if kalau kami berdua pergi tiba-tiba. Ini berlaku salah seorang, dan salah seorang tu adalah dia, sebab yang banyak yang manage benda-benda yang teknikal dan juga management semua adalah saya. Saya berfikir dua perkara, sama ada kalau saya yang meninggal dulu, tapi arwah yang ganti tempat saya, ataupun dua-dua yang meninggal. So saya nampak dekat sini sebenarnya pengurusan harta pusaka di mana wasiat ini sangat penting. Sangat penting untuk kita semua, setiap orang. Sebab kita semua masing-masing kita ada tujuan hidup, kita ada tanggungjawab yang perlu disettlekan. That's why saya rasa kita perlu buat persediaan tu semua. Dari segi hutang, kita kena tahu apa yang kita hutang dekat dunia ni, dan apa kita punya hasrat bila kita tak ada. Dan juga satu lagi tanggungjawab kita kepada mak ayah, dan juga tanggungjawab kepada anak yang kita tinggal, dan juga isteri lah, dekat yang kita tinggal lah, isteri ataupun pasangan kita. Sebab dekat sini kalau saya dua-dua, saya pernah terfikir kalau dua-dua tak ada, saya rasa macam kesiannya kalau saya nak tinggalkan waris saya terkapai-kapai apa yang dulu Nabilah dengan suami dia hutang apa yang harta yang dia ada sebab tak tahu, sebab kita tak share dengan orang luar, betul tak benda tu. Kalau laki bini mungkin ada husband wife, mungkin dia share bersama, macam saya, kita orang share bersama. Tapi ada juga pasangan husband wife dia tak share semua benda, all everything kan. Jadi dekat sini akan kesukaran. So that's why sebenarnya perancang harta pusaka melalui wasiat tu dia banyak boleh memudahkan urusan waris selepas kita tak ada. Sebab kita boleh cerita everything dekat situ. Hutang dari segi harta kita, macam mana kita nak uruskan. Lepas tu dari segi tanggungjawab kita. Lepas tu dari segi penjaga anak. Siapa penjaga anak. Yes, penjaga anak, siapa yang nak jaga anak kita. Dan berapa allocation anak kita untuk ini, untuk ini. Sebab kalau sekadar ambil hibah takaful 1 million, 2 million, tapi tak tahu apa tujuannya, waris tak tahu apa tujuan kita nak ambil tu kan. So that's why kita kena ada benda-benda tu semua. So kalau dan pesanan saya untuk yang mana bernasib macam saya balu juga, teruskan positif, sebab sebenarnya kalau apa saja yang Allah atur ni, sebenarnya itu terbaik untuk kita. Kita tetap kena teruskan hidup. Masih ada tanggungjawab yang perlu diteruskan. Selagi Allah tak ambil nyawa kita ni, selagi tu kita masih ada tanggungjawab dekat dunia ni. Kita kena selesaikan. Ada lagi dakwah yang kita perlu sampaikan.
So kita cuba positif, berdamai dengan takdir, insya-Allah semuanya baik-baik je kita akan lalui selepas ni. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Puan Nabilah kerana hadir ke program kami hari ini. Saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk siri Bicara Pusaka. Dan juga saya juga mengucapkan jelas daripada terima kasih kepada kesudian hadir itu, dan juga masa Puan Nabilah hadir pada sesi Bicara Pusaka hari ini. Mungkin juga dia juga support selama hari ini. Puan Nabilah ni really a good supporter tu pada kami lah. Dan juga arwah juga adalah supporter yang kuat pada kami lah. Kami ada pernah ada sesi dulu, kita buat ambil di chalet satu, buat sesi dengan semua members kan, mengenai pelancangan Hati Pusaka. So alhamdulillah kan, semoga itu juga menjadi manfaat pada Puan Nabilah jugalah. Masa sesi itu juga dapat belajar mengenai pelancangan juga pentadbiran Hati Pusaka. Okey, saya rasa cukup sampai di sini pada hari ini. Kepada semua, jangan lupa subscribe dan share kita punya program untuk Bicara Pusaka. Dan juga saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.